Saya nak nasi lemak kak. Boleh, nak lauk apa? Kejap kak. Saya bawa talam daripada rumah kak. Lapar kak. Bawa sendiri ke? Kat sini lauk apa ada? Ada sotong, udang, ada ayam crispy. Sauk semua kak. Boleh? Semua? Ya kak. Aroma santan dia. Kau Wih, banyak ni kak. Banyak lah, tapi lapar. Bukan pakai udang ring udang fresh ni. Lupa pula ini dekat dengan laut kan kak? Yelah, dekat dengan laut. Untung siapa nak datang sini makan. 200 gram kak 200 gram. Hai, macam mana aku nak habiskan tak benda kau? Habiskan awas kalau tak habis. Okey. Awak cakap habis tadi kan? Udang dapat apa kak? Tengok 1, Belum habis lagi? 6, 7, 7? 8. Serius lah kak? Serius lah? Aku pula tak serius. Mana ayam goreng dia tu? Ayam, kejap. Kak. Mana? Kak, ayam potong berapa ni kak? Potong 4 lah. Masya Allah, salah pilih ke apa aku ni? Kondimen semua dapat lah kak? Semua dapat. Telur goyang bang. Timun-timunan. Ini timun daripada Arab kan kak? Yang itu? Ini Masya dia. Allah. Baru tadi pagi sampai. Kacang, ini memang kena ada kak Ini owner kita tanam sendiri. Ikan bilis. Ikan bilis pun ada. Kondimen korang jangan risau. Kat sini semua ada. Saya pun tak tahu nak letak kat mana lagi. Kat sini boleh kak? Gitu. Kita ada kerupuk. Bukan keropok moni warna-warni ke kak? Tak, kita dah tukar. Dah tukar kak Sebab dia bergaduh dengan ni. Dengan siapa kak? Dengan kuda poni. Ni sambal nampak dia merah pekat. 8 jam. 8 jam 8 jam kita buat. Pedas tak kak? Dia tak pedas sangat, tak manis sangat. So balance lah. Ngam. Okey, baik. Dah kak, dah. Memang tak berkira kat sini. Janji puas hati Ni. Kasih kak ni. Dah. Berapa ni kak? Ni RM45. RM45? Ya. Ni? Ni boleh kenyang sampai pagi. Ini kalau nak tambah nasi boleh tak? Boleh. Ini bukan seorang makan ni kak, 2-3 orang pun berlepas ni kak. Penuh ni kak. Penuh. Kat mana nak cari kak? Nak cari? Nak beli kat mana? Warung Mekca. Warung Mekca Kampung Api-Api. Kuala Selangor. Waktu operasi? Waktu operasi kita buka dari pukul 4 petang hingga 1 pagi. Lepas tu nak tahu kita cuti? Kita cuti sebulan dalam 2 kali, minggu kedua dan minggu ketiga. Hari Rabu. Ini saya makan dulu kak Ya, saya. Kak letak sambal tu kak, segera dulu. Aduh, kat mana saya nak letak sambal? Kasih boleh lah kak. Habiskan, saya tengok dari sini tak habis. Kasih kak Ya. 45. 45.